Nak tidur malam sekarang ni pun susah. Asal nak terlelap je terjaga balik. Sebab kencing tak lawas. Ya Allah, makin lama makin teruk. Kalau boleh buat ibadah dengan lebih sempurna. Kalau ganggu tidur, tak apa. Ini ganggu solat. Setiap kali solat, kalau terbatuk, terbersin, pasti akan terkucil. Terpaksa ulang alik ambil wudu. Kalau sekali, tak apa. Ni lebih 3 kali. Rasa terkilan jugalah dengan diri sendiri ini. Tandas pula jauh. Memang kadang-kadang menguji iman. Tapi sekarang ni Alhamdulillah lah. Masalah kencing tak lawas ni dah makin berkurang. Selepas saya menggunakan Better Life Totamen. Ambil satu pada waktu pagi dan satu pada waktu malam. Nak tidur malam, nak buat amal ibadah, memang tak ada kira sawan. Ya Allah, bersyukur sangat sebab Better Life Totamen bantu saya sebagai persiapan hadapi Ramadan yang mulia. Bagi yang ada masalah macam saya, wajib cuba Better Life Totamen.